3 sebab kenapa orang rugi dalam simpanan emas. Kalau tuan-puan tak nak rugi, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa save dan share supaya lebih ramai yang terima manfaat. Antara punca paling utama kenapa orang rugi dalam simpanan emas adalah sebab tak ada ilmu. Sebenarnya tuan-puan, dalam apa pun yang kita nak buat, ilmu ni tuan-puan paling penting. Satu-satunya pelaburan yang tak akan merugikan kita adalah pelaburan pada diri sendiri, tambah ilmu kita tuan-puan. Jadi ramai mereka yang rugi dalam simpanan emas sebab tak ada ilmu emas. Kedua, salah pilih emas. Kalau tuan-puan nak menyimpan emas untuk jangka masa panjang, nak jadikan emas sebagai simpanan, kena dapatkan gold bar ataupun dinar macam dekat tangan saya ni. Barang kemas tuan-puan, dia kurang sesuai untuk jadikan sebagai simpanan. Tapi kalau nak pakai sebagai perhiasan, tak ada masalah. Ketiga tuan-puan, menyimpan tanpa matlamat. Bila kita simpan tak ada matlamat ni tuan-puan, kita tak tahu apa yang kita nak capai dengan simpanan yang kita bina. Bila tak ada matlamat, kita tak akan konsisten. Dan dari situlah, kita akan susah nak capai keuntungan dalam simpanan emas. Untuk tuan-puan yang masih belum ada akaun emas, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ini, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.